Actually, semalam apa yang berlaku adalah the Straits of Hormuz telah ditutup. Okay? Iran telah tutup the Straits of Hormuz. Dan antara sebabnya adalah Iran nak buat latihan tentera dengan negara-negara seperti negara Rusia dan negara China. So, Iran, Rusia dan negara China telah buat latihan tentera di Selat Hormuz. Dan apabila ini berlaku, kita boleh lihat Selat Hormuz telah ditutup. Dan apabila Selat Hormuz ditutup, apa yang telah berlaku adalah harga minyak mentah antarabangsa telah naik. Dan dalam satu hari sahaja kita boleh nampak harga minyak mentah naik 4%. Antara 4 hingga 5%. Okey. Dan selain daripada harga minyak mentah naik, kita boleh nampak tiba-tiba harga emas dengan harga perak pun telah naik. Di mana I think harga emas telah naik 2 atau 3%, harga perak telah naik sebanyak 5% semalam sahaja. Tetapi persoalannya, kenapa ini berlaku dan kenapa mereka nak buat latihan tentera di Selat Hormuz? Padahal semasa negara biru serang Iran, kita boleh nampak negara Iran tak tutup Selat Hormuz. Okay, during the 12-day war, kita boleh nampak negara biru serang negara Iran, tetapi negara Iran tak tutup Selat Hormuz. Tetapi sekarang ini, kenapa mereka tutup Selat Hormuz? Kenapa? Dan kenapa kita boleh nampak negara China dan negara Rusia, mereka bersama-sama buat latihan tentera dengan negara Iran? Kenapa semua ini berlaku? Antara sebabnya adalah Amerika. Sekarang ini kita boleh nampak negara Amerika tengah kelilingi negara Iran dengan pelbagai dengan tentera-tentera Amerika. Kita boleh nampak pesawat pejuang di base-base Timur Tengah. Selain daripada itu, kita boleh nampak di negara-negara the Central Asian countries lah. Kita boleh nampak ada tentera-tentera di situ juga. Dan selain daripada itu, kita boleh nampak kapal serang Amerika menghala ke arah Iran atau menghala ke arah Timur Tengah. Dan apabila kita lihat semua ini, kita boleh nampak pergerakan tentera secara besar-besaran oleh Amerika Syarikat yang kelilingi negara Iran. Okay? Kita boleh nampak di sekeliling negara Iran ada tentera-tentera Amerika Syarikat. Dan ramai analis telah meramalkan bahawa kemungkinan peperangan berlaku sangat-sangat tinggi. Kemungkinan peperangan berlaku sangat-sangat tinggi. Di mana sebelum ini kita boleh nampaklah negara biru pernah serang negara Iran. Tetapi mereka buat tanpa pertolongan Amerika Syarikat. Dan dalam serangan itu kita boleh nampak untuk 12 hari. Untuk 12 hari. Sekejap internet saya down lah. Sekejap. Internet saya okey tak guys? Tak apalah. Internet down lah. Okay. So, from the top, kita boleh nampak lah, sebelum ini kita boleh nampak ada peperangan antara negara biru dan negara Iran. Dan kita boleh nampak peperangan selama 12 hari sahaja. Dan apabila peperangan ini berlaku, right, kita boleh nampak negara Iran telah bertindak balas dan mereka telah tembak peluru berpandu ke atas negara Iran. Kita boleh nampak negara Iran telah tembak peluru berpandu. Dan apabila negara biru tak boleh tahan apa yang mereka buat, mereka kata, oi tak payah kita tak payah serang, tak payah, diorang stop. Tapi kali ini kita boleh nampak kapal-kapal atau peralatan ketenteraan, atau kita boleh nampak kapal-kapal serang, lepas tu kita boleh nampak pesawat-pesawat jet, semuanya actually pergi ke area Timur Tengah dan Central Asia. Negara, I think Azerbaijan is one of them lah, di mana kita boleh nampak tentera tengah berkumpul di situ.
So kita boleh nampak base di Timur Tengah seperti I think Qatar is one of them. Qatar dah ada pesawat-pesawat perang atau kita boleh nampak pesawat atau jet-jet pejuang dekat situ. Dan selain daripada itu kita boleh nampak kapal-kapal carrier. So apa tu kapal-kapal carrier? Kapal-kapal carrier boleh mengangkut kapal terbang, boleh mengangkut tentera. Dan ramai berpendapat bahawa ada kemungkinan besar bahawa perang akan berlaku tak lama lagi. Perang akan berlaku tak lama lagi. Sekejap guys, I nak buka my internet. So, apa impak kalau peperangan berlaku? Kalau peperangan berlaku, kita harus ingat bahawa the Straits of Hormuz, right, adalah teluk yang bukan teluk, Straits, selat. Dia selat tau, selat. Dan di situ hampir 20% daripada gas dan minyak atau minyak mentah datang dari situ, right? So setiap kali kalau dunia nak menggunakan minyak mentah, mereka kena import minyak dari Timur Tengah lah, contoh. Dan apabila mereka import minyak mentah dari Timur Tengah, apa yang akan berlaku adalah kita boleh nampak kapal-kapal yang besar yang mengangkut minyak mentah dari Timur Tengah, mereka melalui Selat Hormuz. Dan tiba-tiba kalau Selat Hormuz ditutup, 20% dari hasil minyak mentah akan dijejas. Tiba-tiba kita boleh nampak 20% dari supply minyak mentah akan keluar dari pasaran. Dan apabila ini berlaku, that's why dulu semasa perang 12 hari, kita boleh nampak harga minyak mentah. Harga minyak mentah time tu telah mencecah $80 per barrel. Yes, gas dan minyak akan naik. So kita boleh nampak semasa perang 12 hari, kita boleh nampak harga minyak mentah telah mencanak tinggi. Ianya telah mencanak kepada $80 satu barrel. Sekarang ini, apabila kita boleh nampak dunia aman, tak ada perang, tak ada apa kan, kita boleh nampak harga minyak mentah dijual beli pada paras $60 satu barrel. Dan apabila kita nampak Selat Hormuz ditutup, tiba-tiba kita boleh nampak harga minyak antarabangsa telah mencecah $70 satu barrel. So bagaimana ini boleh impak kita di Malaysia? Bagaimana ini boleh impak kita di Malaysia? Antara cara atau antara cara kita boleh rasa kenaikan atau peningkatan untuk harga minyak mentah adalah apabila harga minyak mentah naik, apa yang akan berlaku? Kita harus ingat sekarang ini harga diesel dengan harga RON 95 95 masih tak diapung lagi. Harga diesel sekarang ni diapung. Okay? Dan apabila harga pasaran antarabangsa naik kan, atau apabila harga minyak mentah naik, apa yang akan berlaku adalah harga diesel untuk negara kita akan naik. Kenapa? Sebab kita telah apungkan harga diesel. Dan apabila harga diesel naik, ialah kita harus ingat apa-apa yang kita beli sekarang ini, kita boleh nampak truk akan mengangkut barang-barang yang kita guna setiap hari. Dan apabila harga diesel naik, semua truk, semua barangan yang kita guna setiap hari akan jadi lebih mahal. Okay? So, to recap lah basically. So, apa yang kita boleh buat? Antara apa yang kita boleh buat adalah kita kena start melabur lah. Atau kita kena cuba cari cara-cara untuk menjanakan income yang ekstra. Inflasi, betul. So, kita kena carilah cara-cara untuk menjana income ekstra. Tak kisahlah kita boleh melabur atau memandangkan sekarang ni bulan Ramadan kita boleh jual kuih kan. So, yelah. Dan I think kita boleh nampak lah. Sekarang ni pun kita boleh nampak ramai. Hari tu pun kita boleh nampak berita yang mengatakan ramai yang actually stress apabila kos sara hidup jauh lebih tinggi daripada pendapat. Dan actually,
there's this thing called learn hopelessness lah, atau kita telah accept the fact lah, atau dan kita boleh nampak lah ramai Gen Z sebelum millennials, lepas millennials, Gen Z. Kita boleh nampak ramai Gen Z mereka dah pasrah dah. Mereka dah tahu, dia kata, kalau macam ni kan, mereka dah tak ada hope nak beli rumah. Sekarang ni I boleh nampak ramai orang, walaupun Gen millennials pun, saya boleh nampak ramai orang dah memang give up. Dia orang tak nak fikir nak beli rumah. Guys, this is not good, guys. Apabila inflasi jauh lebih tinggi daripada peningkatan gaji kita, apa yang akan berlaku adalah kita tak mampu. Apabila kita tak mampu, macam mana kita boleh beli rumah, kan? Okay, jap. I tengok ada komen jap. Okay, James kata, saya confirm kali ini tak perang sebab China and Rusia betul-betul back Iran dengan misal canggih. Wow. Okay. So, okay, I just want to repeat again lah. I just want, untuk siapa-siapa yang baru masuk lah. Baru-baru ini kita boleh nampak Selat Hormuz telah ditutup. Right? Dan apa yang telah berlaku adalah kita boleh nampak latihan tentera, di mana kita boleh nampak tentera dari negara Iran berlatih dengan tentera dari negara China dan negara Rusia. Okay? Dan apabila dan apabila Selat Hormuz ditutup, kita boleh nampak harga minyak telah naik antara 4 hingga 5%. Kita harus ingat, setiap kali kalau harga minyak mentah naik, kita telah apungkan harga diesel. Dan apabila harga minyak mentah naik, apa yang mungkin berlaku di Malaysia adalah harga diesel di Malaysia akan naik. Dan kita harus ingat, setiap barang-barang atau setiap benda yang kita guna, ia memerlukan transport atau ia memerlukan transport lah. Dan apabila ia memerlukan transport ini menggunakan diesel sebagai minyak mentah. Dan apabila minyak mentah naik, hampir semua barang akan naik harga. Okey? Tetapi persoalannya, kenapa kali ini kita boleh nampak penutupan Selat Hormuz? Sebab sebelum ini kita boleh nampak negara Iran dengan negara biru mereka berperang. Dan pada masa itu kita tak nampak Selat Hormuz tutup tau. Pada masa itu Selat Hormuz masih dibuka. Walaupun kedua-dua negara ini berperang. So kenapa kali ini mereka dah tutup Selat Hormuz? Antara sebabnya adalah kita boleh nampak negara Amerika. Mereka sekarang ini nak kelilingi negara Iran dengan tentera-tentera. Dari segi laut, mereka bawa kapal perang. Dari segi darat, kita boleh nampak mereka menggunakan base-base di Timur Tengah untuk letak pesawat-pesawat di situ. Dan di Central Asia, kalau tak silap saya, mereka pun dah letak pesawat-pesawat di situ juga. So, kita boleh nampak seolah-olah negara Iran dikepung oleh negara Amerika. So, sekarang ini kita boleh nampak lah. Sekarang ini kita boleh nampak dengan sangat-sangat jelas pertembungan antara dua kuasa terbesar di dunia. Apakah kuasa ini? Amerika dan negara biru bertembung dengan negara-negara BRICS. Siapakah negara-negara BRICS? Brazil, Russia, India, China. Dan baru-baru ini kita boleh nampak Rusia dengan China. Mereka buat latihan tentera dengan Iran. Tetapi persoalannya, kenapa mereka nak tolong negara Iran? Kenapa mereka nak tolong negara Iran? Antara sebabnya adalah negara China untuk menjana elektrik atau untuk menjana elektrik atau untuk mendapat minyak mentah, mereka dapat dari negara-negara seperti negara Iran. Dan kita harus ingat, negara Iran dari segi rizab minyak, negara Iran adalah top 5 dari segi rizab minyak. Right? So China memerlukan Iran. Pada masa sama, kita harus ingat negara Iran actually dia kunci. Actually, kalau dari segi geopolitics, negara Iran sangat-sangat sentral. Kalau kita lihat
sebelah negara Iran adalah Timur Tengah. Sebelah negara Iran adalah negara-negara Asia. Sebelah negara Iran adalah negara Asia, Central Asia. Dan kebanyakan minyak dunia tertumpu dekat situ. So that's why baru-baru ini, actually just semalam, just berapa jam sebelum ini, kita boleh nampak apabila Selat Hormuz ditutup, tiba-tiba harga minyak mentah mencanak tinggi. Satu hari, ianya telah naik antara 4 hingga 5%. So that's why, tahun lepas, kalau you guys ingatlah, tahun lepas, apa yang telah berlaku? Apabila ramai pelabur takut, mereka akan letak duit di tempat-tempat yang kita boleh kata agak selamat lah. Yang agak selamat. Dan antara tempat yang mereka letak duit adalah emas dengan perak. Emas dengan perak. So that's why tahun lepas kita boleh nampak lah tiba-tiba harga emas naik, harga perak naik. So sekarang ni dengan peperangan ini, saya tak tahulah apa yang akan berlaku. Tetapi seboleh-bolehnya kalau kita tahu bahawa kalau harga minyak mentah naik, apa yang akan berlaku? Harga diesel di negara kita akan naik. Dan apabila harga diesel di negara kita naik, apa yang akan berlaku? Hampir semua barang yang kita guna akan jadi lebih mahal. Hampir semua barang yang kita makan akan jadi lebih mahal. So, yalah, saya sarankanlah kalau boleh kita kena tambahkan kita punya pendapatan. Dan bagaimana kita boleh tambah kita punya pendapatan? Memandangkan sekarang ini bulan puasa, yalah, maybe it's too late lah. Tapi kita boleh buat kuih atau kita boleh buat kek, apa-apalah untuk tambah kita punya pendapatan. Tapi untuk saya, memandangkan penceroboh dunia adalah US. Betul. Wait, let me read the comments first. Sekejap. Okay, guys. Saya baca komen dulu. Lepas tu, saya sambung Okay, saudara James kata penceroboh. Betul. Actually, sekarang ni kita boleh nampak Amerika, mereka tak tahulah kita boleh... Okay. Okay, saudara Jamaluddin kata minyak naik jadi domino ekonomi. Pasti terjejas. Betul. Okay, nanti saya cakap tentang ini. Komen yang sangat bagus. It's a domino effect. Betul. Okay, I nak cerita kenapa ramai orang takut Sekejap. Penceroboh dunia adalah, ya betul, Amerika. AS, Amerika Syarikat.